Okey bang, secara rasminya T1982 DNF. Okey. Saya dia tak boleh, saya pun kena DNF jugalah. Dia racun orang masuk, Lala ni buat video call je dia. Lepas tu drop back kalau kru tak jumpa, korang masuk je mesti. Peserta untuk acara 100 km. Inilah dia insan yang bertanggungjawab. Oh tu dia. Open. Cantik. Bang jauh lagi. Kita jauh lagi tak? Depan tu finishing. Finishing. Tu maknanya betul-betul pacak tadi tu. Ni. Barang. Anak-anak. Ada gele tak? Okey. 1 2 3. Tadi dia downhill situ. Lepas tu uphill naik balik. Kasih gaya. Sangat senang dia nak dapat macam ni, nampak terbaring bang. Korang tengok tu. Cantik tak cantik? Cantik. Akhirnya Angah sampai. Alhamdulillah. Allah ya Tuhanku. Jadi siap ada kopi bang. Ya Allah, terima kasih bang. Semoga dia murahkan rezeki semua ya Allah. Ni dalam gua, cantik guanya. Dan nak bagi tahu bestnya baling ni, dalam satu gua ni ada 6-7 fotografer. Ni terima kasih kepada Hani dengan Chip. Diorang ni lah support kru. Ya Allah, tak ada diorang ni dan tak tahulah macam mana barang kita orang. Hari ni kita bertuah kita dapat berjalan sekejap dengan Angga, sekejap lagi dia hilang. View tu Gunung Pulai. Tu Pulai. Langkah demi langkah aku turutkan jua, masa demi masa sampai akhirnya. Terima kasih kerana COT yang kau berikan. Berat dulu. Lepas tu drop back kalau kru tak jumpa, korang masuk je mesti. Okay. Hari ni kita 31 Julai. Kita ada semua kat sini. Ella and the Game dengan kerja gila semua ada kat sini. Santai tak kelangki pun Okay, guys. semua ada. Sebenarnya dia punya santai tu, dia tak santai ni. Dia tahu ni. Dia pantai. Dia pantai ni. Sama lah dengan ni. Ni pun pantai. Ni paling penting dua ni. Support crew, come back drop. Semua dekat dia orang. Ni ada sahabat-sahabat daripada Baling. Baling sini. Ni orang sini. Sama daerah dengan kita orang. Baling ke? Baling Kajang. Dia racun orang masuk, Lala ni buat video call je dia. Dia yang racun ni, Mamat ni. Lepas tu dia video call je. Kejam lah. Tengok, semua ada kat sini. Korang homestay kat mana? Dekat? Jauh? 10 minit je dari Weh, dekat lah. Dekat. Datang. Kita ada Mulan di Queen kita. Maka dulu di Baling SG. 5 4 3 2 1. Peserta untuk acara 100 km edisi keempat. Meriah. Kita ada Jazz kita. Hi Jazz. Thank you. Kita ada Yana. Yana di sini. Jumpa di Baling. Dulu dekat Batang Sing. Yes. Hari ni. Hai. Alamak. Abang Kacak. Selamat berjuang Abang Kacak. Kita ada Abang Kacak kita kat sini. Kita ada Kak J ni. Hai.
Penghuluwati Bukit Dinding. Siapa nak masuk? Ni kita ada pejuang kacak. Tengok pokok rambutan. Merah-merah. Lari sebelah pokok moktan. Tu. Merah. Awak bully saya Awak sekarang macam ni, dah padu sekarang. Dia bully saya Firdaus, okay, kita jumpa sahabat Firdaus. Dari? Dia baling. Baling. Mantap. Ni semua kita tak boleh ikut ni. Pecah jantung kita kalau ikut orang ni. Dia. Oi. Okay, kali ni kita akan tagging dengan Angah sekali. Cici dia ambil ubat sekejap. Okay, nah kita dah masuk kawasan desa-desa lebih lawang. Ni baru 3 kilo 3.1. Tapi memang panas dia redup tapi bahang, humid. Okay, sekarang ni kita 3 orang. Okay, hari ni tadi kita tak sempat sangat nak intro betul. Okay, hari ni 31 hari bulan 7, flag off 100 km TMB 100 di Baling. Kami mencuba, ini pertama kali kami mencuba trail di Baling. InsyaAllah doakan kami berjaya habis within COT. Harap kami dapat buat tanpa injured, dapat finish strong pun dah alhamdulillah. Penduduk di sini betul-betul awal-awal tadi flag off pun vibe dia sangat lain. Memang penduduk desa di sini sangat supportive. Jadi tahun ni kita bersama dengan Angah yang ada pengalaman tahun lepas. Ambil, panas. Mana nak cari tengah lari ada pertandingan mancing. Kita orang tengah lari tadi dia bagi tahu ikan seberat 0.4 kg. Kita bagi candy sikit ke anak-anak. Ada gula tak? Okey. 1, 2, 3. Terima kasih. Okey. Akak-akak kita. Assalamualaikum. Terima kasih. Dapat gula-gula. Okey. Kilometer 3.5 kita dah start masuk ke Denai. Dah masuk kawasan kebun. Kita tengah up here. Panjang. Baru 4 kilo. Kita layan uphill. Okay, kita dah 45 minit. So kita lapik perut ke rumah. Okay, kita boleh rehat sini. Apa-apa pun saya nak terima kasih kepada Tuan Kerani. Tak ada insan ni. Siapa yang nak uruskan bib kita orang ni? Inilah dia. Inilah dia Non Hayanti dengan Haniyanti. Oh, abang. Akak ditukar. Yes. Akak yang tak jadi mengandung. Inilah dia insan yang bertanggungjawab. Tak ada dia susah kita. Jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan insya-Allah. Okay, ini kita tengah up here. Panjang. Okay. Kilometer 5.4. Memang rolling. Turun naik. Tajam-tajam bukit. Thank you very much. Oh, tu dia. Open. Cantik. Beliau merupakan orang tempatan Baling. Weh, mana? Ni. Weh, barang awas sangat ni. Sama lah. Cik pun rasa macam Astaghfirullahalazim. Saya sebab kalau bukan kerana abang saya dah patah balik tadi bang. Depan tu pacak. Saya rasa tu yang saya dibuli oleh abang kacak kita. saya tak boleh bong sangat. Bang, Tu jauh yang- lagi. Kita jauh lagi tak bang? Depan tu finishing. Finishing line. Alhamdulillah. Depan tu ada finishing. Allahu Akbar, sedapnya kalau macam tu. Okay, kita dah keluar daripada Denai. Sekarang kita dah masuk tarmac balik. Di kilometer 6 dah masuk tarmac balik. Kita tengah menuju ke CP1. Ada 4 kilo lagi
Sekarang baru 6.2. So lebih kurang 4 kilo lagi lah. Jadi kita layan relax-relax je sambil layan view kampung. Untuk TMB 100 km, tagging dia adalah warna pink. Baru tulis The Magnificent Series. Sabar Cici, dah berjaya mengharungi 6 kilo. 6 kilo Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah water station. Oh, penduduk desa bagi. Allahu Akbar, terbaik. Terima kasih banyak. Tengok doa. Air sedap. Tangan basah. Apa saja je. Terima kasih banyak. Nak jumpa orang kampung. Sediakan air untuk kami. Subhanallah. Kehidupan yang indah di Baling. Bye bye. Bye-bye. Bagi tu adik. Okey. Okey. Bagi adik tu. Adik yang rasa motor tu. Okey. Kita orang tak dapat nak bawa banyak gula-gula sebab kita orang beg semua dah penuh. Kita orang cuba bawa berapa yang kita orang larat. Kita cuba bagilah seberapa ramai yang boleh. Sekarang kita kilometer 8.45. Tengah layan rolling. Ni tengah pacak ah. Dia turun naik. Sekarang kita dah berada dalam segmen trail semula. Cici di belakang. Penat. Humid. Hai Cik Pia. Hai. Apa khabar? Baik. Mantap. Panas hai. Panas. Tadi panas bila tengok Cik Pia saya sejuk. Ya Allah. Alhamdulillah. Tak ke depan kita jumpa snow. Yes. Dia katakan Bukit Palong ada snow. Hari tu kita dengan Cik Pia di Merapoh. Ya. Hari ni kita ada rezeki dengan Cik Pia lagi. Betul. Di Baling. Dia naik dan terus menaik. Kita layan je kaki. Memang penat. Tapi kita layan. Okay, now kita downhill. Oh, downhill Steve. Kita hati-hati. Okay, downhill dia panjang. Penat. Daya downhill pun penat. Oh, panjang. Panjang betul downhill. So, kita dah nak sampai CP. Kita depan tu CP. Sekarang kilometer 10.82. Macam betul-betul kenduri ni, bai. Nampak tu? Siapa kahwin? Tu, siapa kahwin ni? Siapa kahwin? Meriah betul. Siapakah kahwin? Tu dia. Mantap sekali. Afiq kat sini. Tu dia. Berjumpa dah cam-cam kita. Dah. Ikut dulu, layan dulu, sejuk. Sekarang kita dekat CP1, tangki air Rambung. Kita tengah tunggu Cici habis buang air dulu. Lepas tu kita terus gerak. Okey, alhamdulillah tadi kita dah settle segmen 1, kilometer 10.7, EJ dia 413 meter. Sekarang kita menuju ke segmen kedua, 21.3. Kita akan hadap EJ 248 meter di SMK Bongor. Okey, naik. Kasih gaya. Sangat senang dia nak dapat macam ni, nampak. Terbaring bang. Terbaring tepi jalan bang. Harimau Run. Ni Harimau Run. Okey, Cici tengah layan nugget. Dia dah lapar. So, kita dah siapkan nugget ni. Nugget ni untuk on track kita tak bawa banyak, dia memang betul. Daging burger ada 2. Bom. Mari. Doakan Encik Abis saya. Doakan Encik Abis. Assalamualaikum. Oi, terbaik. Abang-abang kita ni. Oh, meriah. Semangat kami. Terima kasih. Oh. Semangat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ya Allah. Terbaik ah. Semangat. Terima kasih, Dik. Mantap. Memang best lah sini. Kita penat ni. Jadi seronok. Jadi macam Allahu Akbar. Seronok je. Okay. Kita dah masuk ladang sawit. Okey, kita dah masuk ladang sawit. Pacak. Ambil nafas tu. Tempat depan tu ada fotografer. Saya kalah mendaki.
Okay, sekarang kilometer 12.4. Ni pacak, tengah pacak. Tapi dia bukan trail, dia konkrit. Pacak konkrit. Naik ke kebun getah. Kita layannya. Pacak. Tadi uphill. Now kita layan downhill. Tu downhill. I know, I'm experienced. I know. We can. Betul. Okay, kita berhenti kejap. Sekarang pukul 6.54. Kita berhenti dekat kilometer 13.27 sebab keluarkan headlamp sebab dah buka pukul 7. Sekarang depan tu lagi susah dah gelap. Pacak semula. Tahu pacak ke tidak? Kita tengok muka Cici. Dia kalau Cici serius tu maknanya pacak. Tu maknanya betul-betul pacak tadi tu. Ni, mari. Tak apa, relax je. Ni dah tak habis dah. Easy habis dah. Jom. Belanja view. Korang tengok depan tu. Depan tu view. Hat ni mahal. Kanan, belakang kanan. Sama. Kita ada view. Tengok puncak. Kilometer menghadapi di kilometer 15 14 lebih 14.22. Tu dia Cici yang steady, always steady. Layan view. Tadi dia downhill situ. Lepas tu uphill naik balik. Sekarang jam dah pukul 7 lebih. Kami akan berhenti sebab kami musafir. Kami akan berhenti solat jamak. Takhir nanti. Korang tengok. Ni kita akan downhill. Bawah tu. Tu nampak tak ada runner bawah tu. Sampailah hujung sana tu. Jauh. Alhamdulillah. Buat masa sekarang track tanah kering. Alhamdulillah tak berlumpur lagi. Nanti segmen yang lain tak tahu. Harap-harap kering lah. Tak berlumpur sangat. Tak ada sahabat dari Kulim. Nama siapa bang? Izul. Izul. Okey, ni Izul dari Kulim. Terbaik dia orang ni. Okey, ni First time. first time. Sama. Saya pun first time datang. lari trail. Oh, alhamdulillah bagus. Okey, tadi downhill. Tu nampak tu atas tu kita kena naik atas tu pula. Okey, kita tengah tunggu Cici ni. Cici. Kita dah pukul 7. So saya dah tak boleh jauh dengan awak. Kita kena test game. Okey. Okay. Okay, kita dah 7.30. Kita buka blinker. Okay, dah menyala. Okay, tu dah. Kita nak pacak lagi. Lain pacak balik. Awak ada nak makan apa-apa? Ini jijal ke apa ke? Boleh makan. Okay. Kita lain pacak balik. Kita tengah lalu. Tak tahulah boleh nampak ke tak dalam ni. Kita tengah lalu ladang. Baru dengar bunyi. Okay, kita lalu ladang ayam. Okay, kita dah menghampiri ke kilometer 19. Tapi kami ternampak ada checkpoint penduduk desa. Assalamualaikum. Terima kasih Haji. Ya Allah, Ni nama baiknya. kampung apa ni? Ni tuan rumahnya siapa nama ni? Pak Long Ibrahim. Terima kasih Pak Long Ibrahim sediakan air sejuk. Air sejuk. Ya Allah. Moga Pak Long dan keluarga dimurahkan rezeki. Kita kilometer 20 dah ni. Dan nak sampai CP kedua. 8.35 malam. Setakat ini untuk kami yang newbies first time datang ke Baling, kami seronok. Setakat ini seronok sebab track dia memang bercampur-campur. Masuk trail, keluar, masuk kampung, jumpa dengan penduduk desa, ada ratatouille. Jadi kita seronok tak bosan. Dan penduduk-penduduk di sini meraihkan para pelari dengan semangat sekali. Okey, kita dah sampai water station kedua. Azan baru masuk, azan isyak. Sekarang pukul 8.48 kami dah sampai CP2. Kilometer 21. Ada toy-toy. Kita apa yang ada kat. Kita ada boom banyak. Untuk boom. Ada boom.
Kita ambil ada bubur dan sup. Dan dengan Cici akan share. Makan dulu. Inilah gunanya nugget yang kita masak kat rumah tadi. Kita cari-cari ya. So, kita dapat dah tahu. Okey bang, terima kasih bang Terima kasih bang. Sama-sama baju Jaya. Okey, sama terima kasih bang. Okey, sekarang 9.14 malam, kilometer 21.7. Kita dah bergerak ke CP3. Okey, kita akan bergerak ke CP3 kilometer 32.9 sejauh 10.36 km. EG 193 meter dekat kampung Sungai Limau. Tadi kita baru lepas makan perut berat ni. Jadi kita slow-slow. Alright, doakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kilometer 22. Sekarang tengah masuk trail balik dan tengah layan pacak ni. Minta maaf, GoPro saya buat hal ni, saya shoot pakai handphone. Tak tahulah bateri boleh tahan berapa lama. GoPro punya button on off tu dah hancur. Jadinya dia tak boleh nak on dah. Bawa bateri sampai 4 tapi tak boleh on. Kecewa sebenarnya ni. Tapi nak buat macam mana? Layan je lah Jadi mungkin footage kurang sikit sebab kita kena jimat-jimat bateri handphone. Ni bukan uphill, ni nama dia pacak. Kilometer 24.3. Pacak nak mati. Ni kilometer 26. 26 betul lah, hampir 25.9, hampir 26. Yang pacak gila babi tadi. Barulah kita sampai kat tempat landai ni. Tapi cantik lah trip dah. Ni ladang getah sini. Walaupun malam ni, tapi saya tahu sini memang lawa sebab ladang getah dia bersih. Jadi kami tengah melalui ladang getah. Ni di kilometer 27.3. Okey, sekarang kita dah sampai ke masjid. Cici nak buang air dulu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Boleh pakai sini belakang. Okey, okay, Cici pergi buang air jap. Kita solat kat sini dulu lah. Alang-alang dah sampai masjid. Dekat kilometer 29. 28.3. Ada CP adik-adik ni. Terima kasih adik-adik yang baik-baik hati siap sediakan air batu. Ya Allah, sedapnya. Ui, siap bagi cuki. Alhamdulillah, terima kasih adik. Astaghfirullahalazim, terima kasih banyak. Ui, terbaiknya. Murah rezeki adik ni, ya Allah. Umur berapa tahun? 9 dengan sama? 10. Acik tua sikit dah, acik 12. Terbaik dah adik-adik ni. Sanggup tak tidur. Terbaik. Terima kasih adik. Seronok lah. Kita orang ni first time ni masuk sini. Jadi macam ya Allah, seronoknya. Macam pesta kampung betul? Best lah, best. Ya Allah, tadi baru je 28.3. Ada CP orang desa, orang kampung. Sekarang 28.4. Ada lagi. Ya Allah, ya Tuhan ku. Jadi siap ada kopi bang. Ya Allah, terima kasih bang. Semoga dimurahkan rezeki semua. Ya Allah, terima kasih bang. Amin amin. Daripada mana bang? Saya Kajang. Kajang. First time datang Baling ni. Kena kopi Baling. Tak ingat Baling, tak ingat Kajang Terima lah. kasih banyak. Ingat Kajang ya. Siapa tu rumah? Abang tu rumah ke? Semua tu. Ui, terima kasih tuan rumah. Baik. Rezeki alhamdulillah. Itulah tu. Ya Allah, ada kopi bang. Bye. Nama siapa bang? Okey bang. Nama. Nama Muhammad. Muhammad. Terima kasih bang. Semua makan minum. Itulah cerita sambil jalan. Bang, terima kasih banyak bang Terima kasih kak. Terima kasih semua. Ya Allah, terbaiklah. Kopi panas bang. 28.3 dapat joki-joki, 28.4 dapat kopi panas. Apa ni bestnya? Ya Allah. GoPro rosak pun terubat lah orang kata. Oh, ada. Kita bagi gula-gula lah. Jajan Acik tak ada. Acik ada gula-gula je. Okay. Gambar tak ada, ni video. Video jadi ya. Tengok diorang meraihkan kami. Dari pukul 7. Tunggu dari pukul 7. Okey, jajan dapat dah pukul Okay. 10. Alright, terima kasih. Okay, tak tahulah nampak ke tak, korang nampak ke tak. Itu tu kenderung kerunai tu rasanya tu. Dua biji macam tu. Rasanya tu kenderung kerunai. Yang rendah sikit tu kerunai, yang tinggi ni kenderung. Kita orang lagi sampai sini baik. Hebat betul. Okey, menuju ke CP Water Station 3 ni. Okay, kita lalu ladang sawit yang lawa lagi. Ladang sawit, maafkan saya. Ladang getah yang lawa lagi.
Assalamualaikum. Ya Allah. Pakcik, terima kasih tumpangan tandas. Okey, dia dah selesai. Kali kedua. Cici nak makan ubat angin jap. Sekarang kita dah kilometer 33.4. 33.4, kita ada lebih kurang 300 meter nak sampai CP. Okey, kita terima kasih kepada Karya Surau Sungai Limau. Okey, jom kita pergi sana. Ni kita tengah laluan desa. Ni padi Ni padi. Tu sawah padi tu nampak. Tu sawah padi. Kita tengah lalu sebelah sawah padi. Ni desa. Kita dah sampai Water Station 3. Okey, 12.6 minit. Water Station 3, kilometer 34. 33.82. Kilometer 33.82. Dekat sini dia tulis 32.9. Kampung Sungai Limau. Okey. Jom. Dia bagi kursi banyak. Macam ni lah bagus nampak. Ni baru organizer yang Dan puji lah. Dia tahu runner dah penat, kursi sedia banyak-banyak, baru puas hati. Makan dulu. Makan nasi ayam. Diorang kata ayam dah sampai. Sikit lagi. Kita perlukan tenaga. Okey, ngam. Okey. Alright, cukup. Bagi orang lain pula. Kita kena menikmati ya. Ya. Jauh lagi perjalanan je. Duduk meja. 50 pun belum. Akhirnya Angah sampai. Alhamdulillah. Kita dah risau dah. Sekejap, Angah jangan tak teruskan. Okay, terbaik. Makan dulu. Okay. Angah tengah makan. Alhamdulillah Angah dah sampai kat CP3. Kita orang risau tadi. Kita orang tunggu sini. Alhamdulillah dia muncul. Ya. Sebab kita ada buffer. Kita ada sub COT. Pukul 12.30 malam kita dah bergerak dari CP3 menuju ke CP4. Sekarang kilometer 34. Kita akan menuju ke kilometer 44. Okay, kita ada fight kat sini. Dia tunggu kat sini. Ini laluan ni memang esok ramailah yang memang lawa kat sini. Okay, terima kasih Fat. Jumpa sana. Alright, thank you. Kilometer 36. Pacak. Tiba-tiba pacak terus. Kita dah masuk trail balik daripada sawah tadi. Kita dah masuk trail. Okey, kita tengah masuk gua. Tengah masuk gua. Sekejap, tunggu Angah. Ke mana dik? Bawah Okey, minta maaf, tak nampak. Okey. Gap sikit. Bawah ni ada satu lagi. Ada lagi. Ui, meriah bang. Okey. Marah kawan tu. Okey bang, terima kasih bang. Ui, ini first time saya masuk. Datang meriah macam ni. Dalam satu tempat ada 5-6 ni. Ini namanya servis jiwa. Woi, terima kasih bang. Terbaiklah abang-abang kita ni. Okey, ni dalam gua, cantik guanya. Dan nak bagi tahu bestnya baling ni, dalam satu gua ni ada 6-7 fotografer. Ni kat luar ni pun lagi. Okey, terima kasih bang. Ui. Korang masuklah baling. Serius best. Best gila. Okey, kita tengah tunggu Cici dengan Angah keluar gua. Okey, ni cerita keluar gua. Bang, ni nama gua apa ni bang? Gua apa tak? Oh, okey. Itulah tak perasan saya tadi. Cantik lah gua dia. Tepi sikit saya nak shoot gambar Angah tengah. Cantik Angah video dia. Ni nak turun hati-hati Mana jalan dia? Sebelah sini. Bawah. Hati-hati ya. Awak duduk je, kalau tak boleh duduk je. Pijak macam tu. Okey, betul lah. Okey, good. Okey, kita tengah keluar dari gua. Taktikal sikit nak turun. Bang, korang daripada mana? Harimau Run ke apa? Sniper X. Okey, kita cari nanti. Sniper X. Lawa tu. Nak kena cek gambar tu. Di gua tadi adalah di kilometer 36 lebih. Tak ingatlah 36 berapa, tapi 36 lebih lah. Sekarang kita kilometer 37. Laluan kita adalah bersebelahan dengan gua Sirih tadi. Angah dia blister sikit kaki, tapi kita cuba tahankan Angah sampai ke CP. Kita cuba cari medik dekat CP nanti. Kita 40. Kita tengah lalu tepi sungai. 40. Kita tengah lalu tepi sungai ni. Ni tepi sungai ni. Ada jambatan gantung. Track dia macam ni, tepi sungai ni. Ni track, tu sungai. Korang betul-betul lalu sebelah dia. Pasan 50 km.
Pukul 2 pagi, 50 km dah fly off. TMB 100. Woohoo! Selamat berjuang 50 km. 3 km lagi. Okay, ni 100. Tu, kita lalu ni gunung apa ni? Baling. Baling kan ni? Tu gunung Baling, tadi kita lalu bawah dia. Ni sekarang kita 3 km lagi nak sampai ke CP. Dah masuk kilometer 41.7. Sekarang kita tengah menyusuri jalan Lubuk Pedati, kampung Lubuk Pedati. Tu sungai, ni pondok-pondok tepi sungai yang boleh disewa. Tadi kita dari seberang sana lah, kita pusing gunung Baling. Jauh. Tapi kami seronok lah, sebab first time datang sini dapat buat eksplorasi Baling. Okay, sekarang kita lalu betul-betul tengah bendang. Kiri tu sawah. Alhamdulillah kita dapat 44.61 km. Makan dulu. Hari ni ada cekuduk. Sekejap. Saya nak pergi tanda dulu bang. Saya pergi tanda. Cucu kacang. Kita tadi sampai dekat CP4 Kampung Tok Sonan ni, kilometer 43.3 ni jam 2.50 pagi tadi. So kita makan, relax. Kita minum dulu sebab Cici pergi toilet lagi. Okay, kita CP4. CP4 mushroom soup. Ada mushroom soup. Okay, sekarang ni kita dah gerak 3-2 minit pagi. Kita dah dah lepas, kita dah gerak daripada CP4. Kilometer 43. Yalah, kilometer 43. Kita sekarang tengah menuju ke CP5. Cip dengan Hani ada kat sana. Habis. Sekarang kita tadi dah gerak daripada CP4 ni. So CP4. sekarang kita nak menuju ke aid station 5. Dalam 9.58 km. Okay, sekarang pukul 3.45 pagi, kilometer 47.5. Ni tengah ngantuk sangat ni. Alhamdulillah jalan tamek, jadinya tak adalah melalut-lalut jalan tu kiri kanan. Ni kilometer 48. Belok-belok sempang tadi. Tu, pacak tu. Jalan tamek, pacak. Kita tengah layan pacak. Jalan ladang, jalan 4-wheel. Pacak dia panjang ni. Pacak dan panjang. Pisang. Okay, kita update sikit. Kami dah kilometer 50. Masih di jalan kebun. Iji dah. Okey, jam ikut jam lain-lain. Jam Cici 970, jam saya dah 1000 lebih. Jadi saya ambil tengah-tengah lah. Iji 1000. Alhamdulillah ada rezeki daripada organizer bagi ni. Abang-abang ni belanja. Ni abang ni belanja. Abang ni belanja. Allahu Akbar. Bang, nama siapa? Din. Moga dimurahkan rezeki Abang Din. Abang Din belanja kami teh ais. Kilometer 50 dapat teh ais. Memang syok. 4 kilo lagi nak 4 kilo. CP. Jom kita minum lah. Okey. Cici kali keempat buang air besar. Kali keempat dah dia buang air besar. Ini masjid yang keempat. Berapa kali lah agaknya dia kena buang air. Alhamdulillah kita dah sampai CP Dropback. Kilometer 52. Kita kena lalu timing chip. Okay, terima kasih. Wah. Ya Allah. Dan rasa nak menyesal. Okey, kita orang dah selesai semua tadi urusan. Ni terima kasih kepada Hani dengan Chip. Diorang ni lah support kru. Ya Allah, tak ada diorang ni. Dan tak tahulah macam mana barang kita orang. Sebab kalau letak kat drop bag boleh, tapi nak kena cari pening sikit. So kita orang akan solat subuh semua kat sini. Lepas solat subuh kita orang akan gerak lah. Sebab dah nak masuk subuh lah pun. Kilometer 57. Pacak. Tengah layan pacak. Bapak pacak. Hari ni kita bertuah. Kita dapat berjalan sekejap dengan Angga. Sekejap lagi dia hilang. So kita orang tanya tadi agak-agak berapa jam. Angga kata InsyaAllah kita orang boleh habis. Tapi tak boleh berhenti lama.
So kita orang pun dah tak ada buffer ni. Angga tak apa. Tengok daripada belakang dia dah hilang, dia dah kejar kita orang dah. Menghampiri 60 km. Pacak nak keluar ke ladang sawit ni, pacak dari tadi. Ni baru nak keluar. Okey, ni ada tengok ais segak dekat kilometer 59. Sekarang 7.10, matahari tengah naik. Oh, lawa. Terik. Nah, nampak keterikan hari ni. Okey, sekarang kita dah sampai ke station 6. Okey. Kilometer 58.6. Kita ada kurma. Kita ada bubur. Oh, mantap. Kita makan dulu. Kita ada kopi. Hak ni penting. Okey, tadi sup dia sedap sini. Bubur sup dia. Okey, sekarang pukul kita kilometer 58.6. 7.27. Kita dah nak bergerak ke 10 kilometer lagi untuk CP seterusnya. Okay, kita kilometer 59. Sekarang tengah nak masuk ke trail ladang kebun getah. Cantik weh kebun getah dia. Korang tengok tu. Cantik tak cantik? Cantik. Lawannya. Kan. Walaupun dia tak ada kabus kan. Kan, tapi lawa. Uphill ladang getah. Layan kaki. Jauh lagi. Bang, kita dari tadi duk saling potong-memotong. Nama apa bang? Nama. Ijoy. Oh, cantik. Kita ada kawan sahabat Ijoy. Kita main denai hutan. Kita tengah menghala ke checkpoint Sub COT. Sub COT kita orang kena sampai sebelum pukul 2 petang. Kita tengah layan uphill dekat ladang sawit ni. Ni tengah menaik ni. Dia macam melantai, nampak melantai tapi sebenarnya tengah naik ni. Pisang mat. Yes, pacak dan panas. Bapak pacak dia non stop je. Tak sampai-sampai. Dia dah uphill. Gila babi. Now dan here. Gila babi. View tu Gunung Pulai. Tu Pulai. Ni bandar apa desa Baling. Downhill. Salah stepping, pitam. Batu besar-besar. Korang hati-hati next time yang masuk sini. Dengan downhill tapi tak nak berlari lah, batu dia besar-besar. Sakit kaki. Okay, kita dah masuk ladang getah balik. Allahu Akbar. Bersyukur sangat masuk balik ladang getah. Sebab segmen sawit tadi gila lah. Tapi sini lawa. Getah dia lawa. Alhamdulillah. Masuk juga tempat sejuk ah. Kita ada mushroom soup. Kita ada sekodok. Ni kawan Raja Faizal. Belum lagi kau nak makan. Ni ada mushroom soup. Okay, Yang cantik. panas. Boleh. Mushroom soup. Kita ada mushroom soup panas. Yang bagi Cikgu Azwana bagi kita layan. Lagi laju terus naik balong. Mantap. Kita dah sampai water station. Yang ni Sub COT dekat sini. Water station 7. Sub COT untuk 100 km di sini. Kami sampai jam 10.07 minit. Okey, semua tengah rehat semua. Kita dah ambil air batu. Kita nak gerak dah. Kita nak naik Bukit Palung. Tu Angga. Laju dia. Tak terkejar. Sekejap lagi tu dia hilang lah. Kita tengah bergerak menuju ke Bukit Paluh. Bukit Paluh ni. Bukit Palung. Palung. Bukit Palung ni jarak 8 km. EG 800. Pisang mat. Kita orang kena naik tu bukit yang kat atas tu. Itulah Bukit Palung. Bukit Palung yang ada pencawang tu. 800 meter EG dia. Okey, kita dah start naik Bukit Palung. Tu dia. Dari sini dah nampak pacak. Sekarang kilometer 71.49 jam kami lah. Kalau ikut betul-betul kilometer 69. Tapi kita layan je pelan-pelan. Semua memang dah tak larat dah ni. Pacak dan terus pacak. Kami melayan perasaan sendiri je naik kat sini ni.
Ni tengah pacak gila babi weh. 881 EG kat sini. Langkah demi langkah aku turutkan jua, masa demi masa sampai akhirnya. Terima kasih kerana COT yang kau berikan. Kini terbukti COT yang ku alami rupanya mimpi. Bang, ha? Go. Barai dah ni. Dah sampai. Pasal okey. Eh. Dia pun barai ke? Eh, Dah sampai makan-makan sikit. Okey. baik. Okey. Ni kita masih lagi dalam jalur pendakian Bukit Paluh 881 meter ini. Kami ni tak sampai lagi Bukit Palung. Lagi tadi naik ni. Bayangkan. Sekarang pukul apa yang? Sekarang pukul 12.30. Kita orang start naik pukul 10.30 pagi. 12.32 tak sampai lagi ke atas ni. Okey, kita orang baru sampai puncak Palung. Gila. Ui, banyak lebah kita ni. CP Bukit Palung. Oh, paling gila ni. Tu ada burger. Lebah pun banyak. Tak kita berpeluh kan? Maaf, saya terpaksa buat voice over sebab turun daripada Bukit Palung sangat menjunam. Jadinya kami banyak merapu dan meraban. Ianya tidak sesuai untuk didengari oleh kanak-kanak yang berumur 30 tahun ke bawah. Nah, kami tadi dah turun gila-gila. Ni kilometer 81. Kami tengah masuk trail balik downhill juga. Boleh tahan. Berkasap lutut Right. Kalau ni DNF kilometer berapa ni? Okey bang, secara rasminya T1982 DNF. Ini. Saya dia tak boleh, saya pun kena DNF jugalah. 1038 pun DNF. Tak apa. Okey dah tu, awak dah mencuba sampai sini. Okey dah. Ada pacak, lepas tu ada turun lagi nak pergi CP Sebab tu saya tanya awak, saya tak nak paksa. Sebab tu tadi saya tanya. Tangan dah menggigil. Saya tanya kalau awak nak teruskan, saya bawa. Okey, ini penutup lah daripada video kita orang. Kenapa kita orang suka sini? Tengok pasar pagi dia. Pasar balik dia best. Antara pasar terbesar. Ya. Tengok. Ada bunga kunyit. Ni beka. Tadi dah makan sedap. Beka. Pagi-pagi tak dapat. Macam-macam ada. Jadi korang dah lepas lari, inilah korang datang tengok. Okey, inilah dia sebenarnya yang diorang tunggu. Run tu tak penting. Ni penting. Yang ni. Ni dia buat Recovery yang terelok adalah jalan-jalan pergi pasar balik. Buat binjai ni saya mengidam daripada saya pregnant anak nombor 2 sampai sekarang anak saya umur 20 tahun. Saya baru jumpa. Ada lagi. Kita umur dah 43 baru kenal buang pinjai macam ni. Campur.